Woi. 5 2 3 4. Okey. Ajis, terus Ajis. Apa dah suruh? Dah standby lah. Mana tekan dengan Kan. Kita kena berat dah kata kan. Kita kena berat. Tapi kita buat daripada Barbero. Barbero kita pakai EZ. Kamu nak pakai ni boleh, nak pakai yang tu pun boleh. Berat dia. Lepas tu kita akan pergi apa nama? Close grip. Close grip. Pull down. Lepas tu kita akan pergi dekat pull down. Pull down. Pull down dengan kita punya pakai sitero. Yang 4. Ada 4 sitero. Kita nak masukkan T-baro boleh. Lepas tu body lift pun boleh. 6. Ada 6 kan? T-baro jauh sikit lah dia. Kalau nak dekat sini, kita akan pakai ini lah. Pullover nak masuk pullover. Kalau ikut tu ada keluar. Dia bantu lah. Dia punya berat semakin bertambah. Nak buat 3 set, 5 set. 5 set. Last deadlift Last deadlift. Kalau nak deadlift tapi pakai 20 kg je. Boom. Kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah. Dah 6, dapat 6. Dengan deadlift. Okey. T-baro. T-baro lepas tu masuk deadlift. Boleh. Macam mana? Kita Mana lagi ringan selagi. row habis. Row bawah lagi. Tu dia. Okey. Barbero. Row. So, Assalamualaikum guys. Welcome to YouTube channel Hazim Sazali Senam untuk sihat Sada Tunis. Macam tahun lepas, kita dah pernah buat dah training camp 3 hari bersama Sazali Samad dengan atlet-atlet luar dan collaboration bersama Sazali Samad Gym. Tapi kali ni special sikit. Atlet-atlet ni mungkin korang tak kenal, tapi ini wakil daripada Sazali Samad Gym akan pergi first competition bulan 8 nanti. So dengan itu kita bawa ada orang untuk try sendiri training dengan Sazali Samad. Macam mana rasa training camp, main yang bukan biasa-biasa lah, bukan macam hari biasa diorang main lah. Walaupun saya jauh tapi saya dah dapat rasa lah, diorang punya jantung tu dah makin laju dah sekarang ni. Okay, so kita perkenalkan dulu daripada sebelah saya. Kita ada Abang Noah, kita ada Abang Hatta, kita ada Syamel dan kita ada Syarul. Dan untuk pengetahuan semua, diorang ni tak pernah masuk competition, ni first time. So kita bagi pengalaman daripada training nak pergi competition macam mana, pemakanan nak pergi competition macam mana. Dan last sekali, mesti lah gambarkan ada six pack kan. So untuk dapat six pack tu, inilah jalan yang diorang kena buat. Okay, selebihnya saya akan serah dekat Sazali Samad untuk explain apakah method training untuk hari ni. Yang pasti, diorang tak boleh senyum lah. Silakan tuan. Explain apa Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okay, terima kasih. Hazim selaku dia punya ketua kat sini. Minta saya buatkan dia punya camp latihan 3 hari. Bermula daripada hari ni, 16, 17, 18. Khas untuk members yang kat sini, yang jadi members, yang nak bertanding. Nak cari satu, orang kata dia punya sistem latihan. Latihan yang macam-macam, macam-macam bentuk latihan. Tapi hari ni kita nak buat latihan dia. Latihan yang bukan biasa, sedikit luar biasa sikit. Tapi nak tengok dia punya apa rasa dia punya hasil dia nanti selepas ni. Semua dah bersedia dah. Dah bersedia kan. Nak perang ni. Perang. Okey. InsyaAllah. Okey, nak tahu dia punya sistem latihan macam mana? Okey. Jeng. Ini dia. Okey, sistem latihan yang saya dah tulis, dah buat. Okey, giant set. Kita gunakan kaedah latihan giant set 7 dalam 1. 7 in 1. Back workout Kita bermula daripada EZ barbell. Lepas tu close grip, pull down. Yang ketiga, wide grip, pull down. Yang keempat, seated row. Yang kelima, T-baro. Yang keenam, deadlift. Dan yang ketujuh, shrug. Okey, kita akan tengok dia punya permainan 7 dalam 1. Untuk hari ni, pada 16 hari bulan ni. Kita tengok macam mana nanti. Kita tunggu. Semua dah ready? Dah sabar dah? Oh, ready dah. Okey, dah ready dah. Okey.
Okay, Ada apa soalan? Ada apa soalan? Okay. Ada yang tak faham ke? Apa soalan ke? Tanya, Okay. boleh tanya sekarang. Sekejap. Kita nak pakai berapa set? Nak pakai 3 set ke nak pakai 5 set? Tak apa, kita cuba 3 set dulu. Kita apa-apa kita cuba 3 set. Kalau tengok berkemampuan, mungkin boleh kita sambung terus. Right. Okay, kita nantikan dia punya sesi latihan. Okay, so untuk Syamel macam dia tak pernah tahu, dia tak pernah datang waktu training camp yang tahun lepas tu. Mel, so untuk game hari ni dia adalah game giant set. Kepada yang tak tahu game giant set ni macam mana, dia kalau single set, satu exercise dalam satu masa. Kalau super set, 2 exercise yang dibuat dalam satu masa tanpa rehat. 3 set, 3 exercise dalam satu masa. Giant set ni 4 dan ke atas lah. So macam hari ni kita ada 7 exercise. So which is giant set lah. So 7 exercise ni tak ada rehat tau. So habis EZ row, terus pergi close grip, terus pergi ni tanpa ada rehat. So tu dipanggil giant set. So habis satu rotation 7 exercise tu, baru satu set. So kita buat 3 set lah. Tapi lepas tu ada rehat lah. Cuma tak lama lah. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, silakan warm up dulu, stretching dulu. Okay, warm up, stretch dulu. Nanti saya readykan bakul untuk muntah, siapa nak muntah. Okay. Macam tu dulu. Warm up dulu. So nak buat demo dulu. Nanti nak buat demo dulu. Okay, boleh lah. Demo dulu nanti Azim tunjukkan dia punya demo dia. Nanti kalau macam tak nak demo datang untuk dekat, satu set je. Zoom boleh Zoom. Bila masuk satu set, maknanya orang yang ketiga lah. 3 jalan macam tu. Boleh. Okay, pegangan dia boleh macam ni. Boleh berat macam ni. Kita terbalikkan dia. Okay. Repetition dia 10. 10. Kita ambil 10 dulu. Row. Okay, nampak? Kita row row sampai dia rasa kat back. Sampai dia rasa. Ni rasanya ringan lagi kot. So habis ni. Okay, 1. Okay, masuk pull down. Close grip. Seated pull down. Okay, close grip. Okay. Kan? 1, 2, row. Pak, dia boleh roll lagi. Pull down, boleh rasa dah. Pak, rasa kat back, bahagian back ni. Bahagian dia tebalkan lagi. Okay. Lepas tu buat 6 rep je sebab contoh. Okay. Kita buat So pull down lepas machine. tu kita buat wide grip. Okay, pull down 54 ke berat? Ke ni? Betul. 54 berat dah? Okay. Dah rasa berat dah? Berat dah. Berat. Okay, kita pergi 40. Boleh? 40 weh. 10 kali Okay, rasa 10. Okay, 10 kali Okay. Boleh? Okay, habis ni kita akan bagi seated row. Awal lagi ni. Seated row. Kita pakai 342. Okay. Okay. Kecil je. Kita pakai seated row. Seated row. Ada rasa? Kena. Boleh? Alright. 42. Baru 4 exercise. Okay, tiba row. Tiba row. 4 yang kelima, tiba row 5. Tiba row, okay. Okay, tiba row. Bagian tiba row Okay. Deadlift yang ke-6. Mengimbau. Okay, Jangan deadlift. Ambil tengok Boleh Pak Amil? Okay. Deadlift. Okay. Tun. Alright. Yang ke-7 kita pakai shrug. Pakai apa? Hammer strength shrug. Dia punya mesin. Shrug. Atas boleh, bawah pun boleh. Bahagian dia akan menyentuh daripada kita punya trapezius, bawa ke back belakang. Walaupun bahagian back tapi kena daripada kita punya trapezius. Okey, 7 dalam satu punya permainan. Boleh guys. Baik. Alamak. Tak apa. Okay. So, stay tune guys. Dua orang. Okey. Pelan. Okay, row pelan-pelan. 2 kali. Row. 1, 2. Terus. 4 row. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, cantik. Okey, pull down. Kita buat pull down machine. Okey. Boleh? Sandar. Kalau boleh sandar. Kalau tak boleh sandar. 2. Rasa. 3. 4. Come on. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Oh, okay. Boleh. Boleh. Pull down. Wide pull down. Wider. Okay. Terus. Okay, wide pull down. 1, 2, 3, 4. Come on. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Jom. Okay, seated. Kita pergi ke sini pula. Seated. Okay, come on. Okay. Seated. Oh, come on. 1. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, come on. 8, 9, 10. Oh, mantap. Okay, Tibaro. Okay. Tibaro. Row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10. Okay, deadlift. Okay, roll. Woi. Tu dia. Luar suara tu yang best tu. Okay. Roll. Okay, deadlift. Lower back. Okay. Squeeze, Okay, slow. Up, squeeze. 2, tetek. Terus. 3. Come on. 4, 5, 6. Terus. 7, 8, 9. Satu lagi. Up. Okay. Okay, kita pakai shrug roll. Last. Yang ke-7. Last call shrug. Boleh. Kapal. Oh, okey, nak pandang depan sana boleh, nak tengok sana pun boleh. Boleh, atas boleh. Okey, atas, bahagian atas. Kita punya trapezius. 1. Rasa. 2. 3. Terus. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wow, apa rasa Ron? Apa rasa first round? Masuk ketiga tu. Ni. Woi, berpeluh dia. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Okey. Siapa yang kedua? Oh, kita one, slow lah. Yang laju. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Come on lah, sini. Pull down. Okay. Oh, okay, roll lah. Okay, roll. Bagi dia tebal. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ada rasa? Rasa. Okay, kita sini pula. Mantap tak? Pull down. Okay, pull down mesin dah. Boleh? Okay. Okay, tahan. Okay, depan. Okay, row. 1, come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ready? Oh, seated row. Mantap tak? Seated row. Okay. Ready? Okay. Come on tak? 1, 2, 3, 4. Come on. 5, 6, 7, 8, 9. Last. 2,
3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, last 8, 2. Mantap Atta, deadlift. Oh, deadlift. Deadlift dah. Come on lah. Oh. Mantap lah, mantap. Okay. 10, come on. 1. Terus. 2. 3. Squeeze. 4. 5. 6. 7. 8. Terus. 9. Satu lagi. Okay. 10. Mantap dah. Okay, last call dah. Oh. Terus. Okay. Bahagian trapezius. Bahagian trapezius dia bersambung daripada back. Sambung ke bahagian atas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Last. Okay. Mantap Atta. Okay, row. 1. 2. Focus. 3. 4. 5. 6. Okay, come on. 2. Tak sana pun tak apa. 3. Yep. Bagi tembal kat atas ni. 6 Come on. Terus. Yep. 8. 9. Boleh. 2. Wow. Okay, 10. Okay, pull down. Kita pakai pull down. 4. On. 5. 6. 7. 8. 9. Okay, kita nak ke seated. 4. 5. Row. 6. 7. Come on. 8. 9. Row. 10. Okay. Alright. Rasa? Tak. Oh, okay. Tiba row. 7. 8. 9. Okay. Woi. Deadlift. 8. 9. Up. 10. Okay. Oh, jom. Machine strap. Kita pakai strap. Bahagian trapezius kita pula. Okay, machine strap. Okay, last. Terus. Okay, bahagian atas trapezius kita. Dia bersambung dengan back kita nanti. Okay. Come on. 4. Come on. 5. 6. Yep. 7. 8. 9. Come on. 10. Okay. Oh, mantap. Mantap. Hah? Yang ketiga dia. Okay. Sambil. 1. Come on. 2. 3. 4. Come on. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Boleh teruskan. 7. 8. 9. Last. 10. Okay. Okay, nak tanya Syarul. Daripada permainan yang mula-mula tadi kan, pasal Syarul yang first kali masuk. Dekat mana yang dah rasa macam dia tak boleh nak pergi? Daripada 7 permainan tu. Dia start rasa set yang ketiga tu dah rasa macam Yang bukan set dia punya permainan, dia punya ni game dia. game dia Daripada Barbero okey. pull down. Barbero okey. Barbero okey, pull down okey. Pull down okey.
sampai dekat pull down Ah, ni. pull down White, ni. white pull down Okey. Close ke kiri, kita dekat situ dah rasa Ah, macam dia dah tak pergi. rasa. Okey. Dekat situ sebelum bersambung lagi lah. Yang lagi minta nyawa kat sini lah. Yang ni lagi minta nyawa lah. Lagi minta nyawa dekat T-Baru Kat tiba. Aduh. Apa-apa pun tetap semangat Okey, kan. tak apa. Kita akan tanya seorang-seorang. Okey, ada 4 atlet kan. Okey, siapa masuk Atta? Atta macam mana? Di antara yang mula-mula first set tadi, permainan kat mana yang terasa Permainan yang nak tersangkut, nak terlepas yang ni deadlift. Deadlift? Oh, dah masuk yang yang ke-6 ni ke-6 ni dah Enam. macam pancit. Oh, mana siap. Macam nak Atta terlepas kuat lagi. lah. Mana Dia kalau dah Atta boleh kuat, lah. dia boleh tambah lagi. Boleh. Minta muntah kan. Kejap lagi minta muntah kot kan. InsyaAllah kita try. Atta kuat. Atta kuat. Okey, Noah. Di manakah? Okey, Noah. Di manakah? juga sama gak. Okey. Sampai yang ketiga tu dia dah rasa sikit lah. Pull down juga lah Ada sama rasa macam sikit Sarul. lah. Lepas tu bila masuk dekat sini, Tiba dia lagi rasa. Lagi rasa. Sampai dekat Deadlift. bahagian deadlift, dia dah minta nyawa lah. Sampai kat ni dah minta nyawa dah. Kita buat sampai habis. Okey. Syamil. Syamil dia sampai kat mana? Permainan kat mana tadi? Daripada sini. Kat situ tu. Oh, dekat Sitero. Oh, mana pull down okey lagi lah. Pernah okey. Mana pull down okey, mana saya akan tambah. Itulah dia permainan dia. Itu yang saya belajar dengan guru saya. Dia tahu kita punya kekuatan kat mana, dia akan tambah. Dia tahu kita mampu. Macam tu kan. Okey. Kita akan tengok lagi lepas ni set kedua. Masuk set kedua, dia akan berturut 3 orang sekali jalan. Okey, kita tengok ini lagi cantik permainan. Tadi 1 per 1 kan. Habis 1. Okey, dapat rehat lama lah. Okey, yang ini tiga punya permainan, seorang masuk. 3 permainan, seorang masuk. Jadi dia tak putus permainan dia. Okey, kita nantikan. So kita masuk kepada second dan third set. Tengok Sifu tengah tambah Okey, plate. tambah plate. Dekat mana guys? Tolong tambah tu. Kat mana dia nak tambah. Dan untuk kali ni saya kena turun padang lah. Sebab kali ni tugas saya untuk support dia orang. Sebab rotation kita lepas ni laju. Macam tadi lepas Syarul buat, rehat lama. Banyak dia. Lepas ni kita buat, seorang masuk, dua masuk. So rotation dia set kedua dengan set ketiga sama. So laju, saya akan tolong support mana yang tak mampu. Dan Pull down tadi. sama-sama lagi Boleh kita pergi nantikan. 40 ni. Kalau tambah 1 boleh? Boleh tambah Okey, tambah Tambah Okey, tambah 1. Situ tambah Situ tambah Tambah 1. Tambah 1, tambah 2. 1. 1 lah. Okey, T-Baru tambah ke tak? Okey. Okey. Kena tambah kecil tak? Okey. Saya dah squat. Awak push. Apa? Okey, saya tambah kecil lah. Tambah kecil. Tambah Tambah je. kecil je. Tambah kecil. Kita akan tambah kecil. Syarul buat 3, seorang masuk, Atta masuk. Okey? Standby. Alright. Okey, saya akan monitor. Ready, Syarul? Okey. Alright, Let's go. okey, kita akan buat daripada permainan 7 tadi. Mantap. Awak Syam. Okey. 1 second Standby, set. Standby. Okey, saya dengan Haji monitor. Kamu row. Row cantik punya. Row. Okay, easy bar. 3, 4, come on. 5, 6, Control. 7, 8, 9. Row, cantik. Okay. Pull down. Close grip. Pull down. Target back. Kita punya back target. Roll. Bagi dia tebal lagi back. 1, come on. 2, terus. 3. Okay. Atta masuk sana. Azim, monitor Atta. Underhand. Okay, terus 1, come on. Abang. 2, 3, 2, 4, 3, 4. Slow sikit. 5, 6, 6, kan? 6, 1, 7, 10. Come on, 10. 9. Okay. Last call. Cantik. Cantik bang. Cantik. Sini. Okay. Power bang. Come on, roll. Yes. Atas situ deh. Okay. Yes. Deadlift. Roll. Deadlift. 10 Apa bang? No boleh no 1. Apa sini atas situ Okay. Okay, cantik. Mantap bang. Pull down. Mel masuk. Yes. 5. Abang. Back focus. 6. Boleh terus. Tak boleh. Boleh. Roll. Up. Robert. 7. 3 lagi. 8. 4.
One. Okay. 9. Oh, madu. One. Straight lagi, sir. Last. Atas kita tadi. Oi. Two. Oi. Okay. Woi, atas masuk. Baring. Okay, situ, yes. Come on. Four. Yes. Five. Okay. One. Six. Apa atas? Nine. Last one. 6. Up. Alright. 7. Mantap. 8. 9. Well. Besar lagi lah. Buat ni. Woi, Okay. 10. Woi, kuat atas. One. Oh, kamu tak. Two. Satu lagi. Habiskan. Three. Sikit lagi. Four. Come on. Tiap baru. Five. Okay. Six. 8. Come on. 9. 4. Woi, mantap. Allah Akbar. Hai. Right. Okay, siapa tak pergi? Deadlift. Okay, Noah. Kamu nak boleh Noah. Okay. Noah boleh Noah. Oh, Omel. Respect One. kan orang. Rapat. Respect. 4 atlet boleh buat. Okay. 7. Boleh. 3. 2. 8. 3. Nine. Last one. Omel. Okay. Woi. One. Satu lagi. Two. Satu lagi. Three. Teruskan. 4. Baik. 5. Jadi Roland. Six. Santai. 7. 8. One. Dua. Two. 9. Last. 4. Woi. On. Deadlift. 2. Mantap. Baik. Okay. Oh, Haji buat. Omel. Okay, man, come on. 1. Come on. Tunduk sikit. 2. Cantik. 3. Lower back. Come on, boleh. Omel. 4. Okay, lepas dulu. Okay, ready. Go. 5. Boleh. Up. Sikit lagi nak habis dah. 6. 4 lagi. 7. 3 lagi. Boleh, Mel. 8. 2 more. Dua lagi. 9. Last. Up. Mon. Okay. Cantik, man. Woi. Satu lagi, man. Come on. Okay. Pakai machine strap. Last. 7. Come on. Tu dia, Cantik. 9. Tadi ke belakang. Last. Okay. Woi. Berapa? Okay, man. Apa Right. sih? Mon. Last call. Shoulder up. Yes. Oh, last call. On. Struck. Set kedua punya pukulan. Dah macam masuk 3 set dah. Baru set kedua je. Kita tengok muka-muka diorang macam mana. Okay. Okay, ready ya? Set 3, jom. Roll apa rasa roll? Tadi set kat mana? Masuk set kedua. Deadlift tu memang betul mati. Kat mana? Deadlift tadi. Deadlift memang. Dia nampak. Betul. Sini Dia dah pergi 6 tau. Dia pergi ada sini Yang tadi. Dia dah kat sini apa? Mana row okey. Row okey Okey, dia punya permainan ada berat, ada ringan, ada berat. Mana ada kemampuan kita di situ. So, rest berapa minit? Berapa minit rest ni? Dah minum. Dah minum boleh gerak boleh jalan lagi. Dah minum boleh jalan lah macam tadi. Macam tadi dah nampak kan. Set kedua dah nampak 3 je masuk, 3 masuk seorang. Mana nak tambah? Mana nak tambah? Mana nak tambah? Mana nak tambah cakap? Mana nak tambah? Tak. Atau nak tambah? Okay, set 3 ya. Right. Okay, on. Okay. Set ketiga Baik ya. 3, 4, come on. 5, 6, 7, Control. 8, 9, 10. Cantik. Okay. Dia punya close pull down. Bagi dia tampal lagi ke atas tu. Close grip. Okay. Back. Target back. Betul. 1, 2. Easy bar tu dalam kalau tu 15. Sekejap. Nanti kira.
7, Roll. 8, Boleh. Roll lagi. Masih roll sampai 9. habis. Zoom. Okay. Roll. Okey. Okey, masuk. 2. 4. Habis. 6, 7, 8. Roll. Nine. Cantik tak? Cantik. Woi, cantik tak? Okey, come on lah. Roll. Weh, sini kau nak mana? Sini. Tak lagi. Okay. Dia warna pening. 2. Sabar. Roll, atas lagi. 4, come on. Moron. 5, 6, 7. Come back. Nombor masuk eh? Okey, nombor masuk. 8, Okey, 3 eh. 9. Come on, dah. 1, come on. 2, 3, 4, 5, 6, berapa? 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10. Okey. 9, Come on, dah. 10. Okay. Moral. Okey, seated row. Seated. Okey. Come on, dah. 4, 1, 5, 1, 2, 6, 3, 7, 4, 3, 5, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Woi. 9. Okey. Okay. Tunggu ya. Tunggu. Ya. Sambil tunggu. Bagi nombor masuk. Sambil ready eh. Come on. Okey. Yo. Come on. Boleh tak? Okey. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Cara tak siap lagi. 8, Boleh roll. Cara tak siap lagi. 9. Cara tak siap lagi. Come on, roll. 1, 6. 3. Sikit dia bang. Terus. 7. Jaga pinggang. 2. Pinggang. Atas lagi. Sikit lagi. Okey. Slow. Hoi. Kita masuk. 5, Okey. Kamu roll. 6, 1, 2, 3, 4, Arch bang, pinggang. 5. Kamu dah. Pinggang jaga. 1, 7. Okey, kamu dah. Terus. Pakai sini dah. Jangan unjuk pakai tangan. Awal. Low. One. Okey. Naik je terus. Straight tangan. Naik terus squeeze. 3, Squeeze. Okey, cantik. 4. Hei. Pinggang. Hoi. 5, Hei. 6. Ikut rapat. Squeeze. 7, Hoi. 8, 9. Okey. Last. Aduh, okey Noah. Kamu Noah. Mantap Mel. Mel. Menurut tu. 2, 3. Yes. 4, 3, 5, 6. Bawa sikit. 7, 5, 8. Bawa. 9. 6, 7, 8, Bawa bang. 9. Woi, 10. Okay, turn. Padu. Let's go lah. Ya. Okay, Mel. Ya, Mel. Bawa. Berapa? Okay, Mel. Set yang ketiga. Wah. Mel. 7, 8, tu more. Jaga pegang eh. Dua lagi, come on. Dua lagi, Mel. Dua lagi. Come on, Mel. Power. Bukan seorang ni. Ramai-ramai ni. Come on. 1. Okay, last one. Satu lagi. Up. Okay. Turn. Okay, terus sana. Hoi. 7, 8, 9 last. Okay, man. Wow, mantap. Okay. Ajis, terus Ajis. Come on, Ajis. Nama. Dah standby ya? Belum lagi ya? Belum Pening lagi. tak? Aduh. Oi. Aduh. Apa dah serol? Hah? Wah. Set. Boleh? Last call.
Kita buat 4 set 4 set. Okay, last call. Dia nak minum Last dulu. call. Nak minum dulu. Jangan minum waktu buat lah. Okay. Ha. Nak minum Last call lah, dulu. last call Ah. ni. Okay, kita cuba. Kita reverse balik. Daripada yang permulaan kita main tadi, kita ambil daripada yang penghabisan, kita reversekan dia balik. Okay, nak tengok? Okay, nak tengok dia punya tu, kita reverse daripada shrug, deadlift, T-bar row, seated row, wide grip, pull down, close grip, pull down, last kali, AZ barbell row. Macam mana boleh tiba-tiba nak reverse? Nak reverse sebab dah pernah terkena dengan guru dulu. 25 tahunan dulu saya belajar dengan guru saya dekat US. Lama dah dengan guru Milos. Dia buat itu, lepas tu dia reverse balik. Dia reverse balik. Kita tengok permainan dia macam mana kita reverse. Nak tengok tak? Okay, jom kita tengok. Mantap lah semua idola. Okay. Tahun lepas pun tak ada reverse tau. Okay. 1. Boleh? Dah tangkap Kat bel lu, kat bel lu. Jalan Ya lu. ke? Betul? Alamak, ya ke? Boleh teruskan? Tak boleh, tak boleh. Relax lu. Jalan Jalan lu. Okey, relax lu. Masuk lu, relax masuk lu. Relax lu. Tak boleh? 3. Boleh? 4. 5. Boleh tak? Up. Okey. Okey, boleh terus kan? Boleh. Okey, cepat dah. Pull down. Okay, pull down. Come on. Boleh. Jaga back. 4, 5. Oh, ya Allah. Aduh, tak boleh lah. Memang. Row. 2, 3, 7, 8, 9, 10. Okay. Yan. Okay. Momel. Betul. Betul. 4, 10. Okay. Woi. 7, 8, 9. Settle. Aduh. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Pergi dah. Mantap lah. 5, 6. Noah, kita dah habis ke macam mana ni? Training hari ni, prestasi diorang macam mana? Set pertama, kedua, ketiga macam mana? Dahsyat Cuba komen sikit. Daripada set pertama okey, semua boleh buat set pertama. Masuk set kedua je, dah nampak dah. Dah nampak Syarul kat mana, dia punya deadlift apa semua, dekat deadlift dan juga dia punya T-bar row, lepas tu dia punya pull down machine, wide pull down machine dah nampak. Set ketiga lagi barai. Set ketiga lagi terbarai kalau betul. Okey, set ketiga dah memang habis lah kalau ikut set ketiga, tapi saya ambil set keempat, saya reverse balik. Minta nyawa lah sebenarnya. Tapi ini satu orang kata pengalaman yang orang boleh tengok dia punya sistem latihan pakai giant set. Itu baru 7 je. Syarul tadi dah kena dia punya dekat bahagian apa tadi? Lower back. Syarul dah kena dekat dia bahagian lower back. Tapi so dia rest lah. Masa set yang keempat tu reverse je, bila dia main T-bar tu dah rasa. Apa lagi nak cakap? Apa lagi nak luahkan? So, diorang dah tak boleh cakap, guys. Sentikan. Okay, so Sentikan sikit. permainan giant set tak ambil masa lama tau. Saya rasa dalam 40 minit mungkin tak sampai 1 jam tau saya buat. Tadi saya tengok 2 suku, sekarang dah hampir 3 dah.
Lebih kurang dalam 40 minit ke 50 minit. Laju di permainan. So malam ni jangan risau kalau ada orang susah nak tidur. Malam ni confirm senang nak tidur. Ataupun balik ni terus lena ada orang balik ni. So guys, habis untuk hari ni, betul lah? Habis. Untuk hari ni Okay, habis. so untuk hari ni 3 days training camp bersama Sazali Samad. Hari yang pertama dah selesai guys. Okay, jangan risau, kita ada 2 hari lagi. Orang dalam live pun, kita ada 2 hari lagi, esok dan lusa. Jangan lupa follow untuk tengok esok pula chest workout. Okay, Kalau chest, back kita dah buat berdarah, chest. kalau chest lagi berdarah. Lepas tu hari Khamis tu tak sabar tu. Diorang mesti tak boleh angkat tangan bila shoulder tu. Waktu shoulder tu tak sabar nak tengok ni. Mesti ada macam ni. Kita pakai power clean. Okay, Okay guys, selesai. jangan lupa subscribe kepada siapa yang belum subscribe. So, tak ada cakap apa. Kita tunggu next video. Ke nak bagi dia orang Chest cakap? day. Nak bagi dia orang cakap sikit. Ada yang nak cakap apa? Diorang Okay. ada. Diorang ada macam ni. Tak cakap. Okay guys, stay tune untuk video next chest workout training camp dengan Sazali Samad. Habis workout makan. Ni apa lauk apa ni? Lauk apa? Ayam. Nasi. Ayam bakar. Ayam bakar. Ikan Ni? tilapia. Ikan tilapia yang seperti juga. Ya, nasi ikan tilapia. Steady bawa bekal